AI realism? AI realism, jap. Okay, I think AI realism ni maksud dia bila kita macam kita pakai yang Gemini, kita letak gambar kita, lepas tu kita minta apa-apa, so dia generate video, dia generate gambar, macam tu. Glam look. So dia real tak real macam tu, dia macam AI and real. Okay, fine, kita tengok. I nak sangat tengok sebab I am so impressed dengan kerja Dato' Alhani. And I nak tengok muka AI ni dekat muka I. Kalau nak faham sejenis tak makeup tu lawa, inilah spesies dia. Sejenis muka-muka patung ni, korang buatlah makeup apa pun, semuanya lawa. Tapi kadang-kadang tak juga. Kalau muka dah cantik ni, kalau silap makeup, orang akan cakap tak makeup lagi cantik. Macam mana tu? Tapi korang kena terima kenyataan lah 30 makeup, 30 selebriti, 30 makeup raya ni, memang saya akan ubah daripada wajah asal diorang. Okay, fokus. Lepas dah siap prep kulit, jangan lupa spray sekali lagi untuk lock korang punya prep skin tadi. Nampak tu, ya Allah, glass skinnya lah kulit. Barulah dia nampak segar dan dah ready untuk di make up kan. Ini dia foundation terbaru kita, Velour Skin Foundation. Velour Skin Foundation ni, dia memberi kemasan yang sangat mahal. Nampak kulit tapi nampak flawless, tapi nampak mahal, tapi nampak glowing, tak terlalu glowing. Susahlah nak cakap. Siapa yang dah cuba and try je faham. Lepas foundation, pakai concealer. Lepas tu, ini dia scalp theory. Boleh buat shading, boleh buat highlight, boleh buat bronzer, macam-macam korang boleh buat. Untuk efek-efek glass skin, wajib dia tanam blusher stick ni. Dia akan glow dari dalam, nampak macam kulit tapi better. Nak tambah super glow lagi, campurkan pula dengan ini dia cushion blusher. Base dah siap, masa untuk kita set pula. Saya gunakan pink loose powder dekat bahagian bawah mata dan seluruh wajah supaya wajah tu tak adalah nampak bertepung sangat. Dan saya layerkan pula dengan compact powder warna pink di bahagian bawah mata untuk menyamarkan warna concealer nampak seperti kulit. Siapa nak eyeshadow nude color tu, jangan lupa dapatkan Nude Illusion guys. Sangat lawa ya eyeshadow ni. Korang kena and wajib ada pakai waktu raya ni. Eyeshadow super pigmented, letak sikit warna dah naik, cantik pula untuk cool undertone. Korang kena and wajib dapatkan. Saya buatkan macam eyegloss sikit kat bawah mata tu supaya nampaklah manja-manja, comel-comel sikit. Nama pun nak buat makeup AI, so saya kena buat benda yang Yasmin Hani tak pernah buat. Saya tanya, pernah tak buat makeup eyegloss ni? Tak pernah. Okay, saya buat. Dan beliau pun sangat redo. Dia tadah je lah. Saya main dengan eyeliner yang agak lentik tapi nipis, natural je. Selepas eyeliner, mascara. Okay, korang pakai mascara tebal-tebal sikit sebab eyeshadow kita bubuh betul-betul nude. Saya buat eyeshadow colour nude ni purposely sebab saya nak letak bulu mata agak panjang dan lentik supaya nampak lain sikit. Yasmin Hani ni selalu make up, jarang-jarang nak pakai bulu mata. Ini kali kita bagi. Lepas tu kita gamkan pula kening beliau menggunakan Lock-It Spiking Eyebrow Glue. Dan lepas tu apa lagi? Blusher. Saya gunakan blusher Terracotta Dream sebab dia ada satu colour peach yang sangat cantik dalam tu. Selepas itu highlighter guys. Highlighter. Ini akan membuatkan kulit nampak super glow, super nice, super sweet, super glass skin. Makeup dah siap, saya akan ubah bentuk bibir. Lantaklah pun nak cakap, saya nak monggilkan sangat-sangat bibir Yasmin Hani ni supaya nampak macam cucuk botox, cucuk apa segala benda cucuk kat bibir. Ada kau cucuk botox kat bibir, cucuk filler. Dan dengan menggunakan lip filler caramel, kita letak sebagai lip gloss dan dah siap makeup. Jangan lupa untuk spraykan dengan coating mist glow. Wow, I suka. I memang nak transformation yang mula-mula sebenarnya I nak muka yang look yang macam makeup no makeup, tapi kali ni bila I dah dapat cabut AI realism glam look with tudung sekali, especially dengan tudung sekali, I rasa I nampak lain sangat. Bibir I mugil macam I baru lepas buat bibir. Kylie Jenner, tolong sakit hati. Weh, cantik weh. And effect dia sebab I selalu tengok muka dia berubah jadi muka orang lain. And this time bibir I yang nipis ni boleh nampak mugil macam ni. You faham tak apa yang nak cakap? Rasa-rasa idea lebaran korang macam mana? Nak look macam ni ke nak look macam artis lain? Macam ni kan? AI realism. It's so real. I am real. This is so nice. Thanks, Dato'.